Okay guys, hi. Seperti biasa. Tengok anak aku, cebok je. Welcome back to my YouTube channel Cartel TV. So hari ni, hari Sabtu. Aku jarang sebenarnya nak keluar hari Sabtu. Tapi kalau ada event macam ni, pergilah. Okay, so nak jadikan cerita. Aku ada dapat satu macam invitation tau. Invitation daripada Alpharex. Yang mana dia satu produk lampu, satu brand lampu. Hari ni diorang akan ada satu macam, bukan launching lah, lebih kepada ambassador punya recognition lah. Okay, yang benda paling penting yang korang kena tahu, Maya Orido ada dekat Malaysia. Siapa Maya Orido tu? Maya Orido ni untuk siapa yang dah kenal, dia anak kepada Max Orido. Kita pun pernah pergi tempat dia sekali masa dekat Yokohama, Japan. Tapi kalau korang tak kenal, mungkin korang lebih kenal Luna Maya ataupun Maya Karin. Okay, tak apalah. Yang tu lagi aku cerita. Sekarang ni aku tengah tunggu sahabat baik aku datang. All the way daripada Melaka, datang jap, singgah untuk kita pergi sekali. Tapi yang menarik dia datang naik kereta apa? Ini merupakan kereta favourite aku. Kalau betul kau kenal aku, kau mesti tahu kereta favourite aku kalau selain daripada Honda, apa dia? Okay? Jazz G8 aku ni sebenarnya, aku sedih betul lah. Bukan sedih apa guys. Aku tak pernah lah seumur hidup aku yang kalau nak jual kereta tu payah. Kau faham tak maksud dia apa? Kereta ni aku rasa aku dah kena macam nak kena game lah. Lebih kurang dekat 3 kali. Customer kata datang, okey dah test drive, dah belik, dah borak panjang. Ada yang nak loan tak lepas. Ada yang beria-ria kata nak beli cash. Kau bayangkan aku simpan untuk dia. Okey bang, lusa saya hantar deposit. Okey, lusa aku mesej. Okey, tak ada. Dia jadi panjang tau. Tarik-tarik panjang sampailah hari yang sepatutnya dia janjikan aku nak jatuh deposit tu, dia boleh hilang baik. Mesej tak balas and so on. Aku pun tak tahu lah. Kereta ni daripada nak jual 50,000, aku sakit hati, buang 45. Sekarang ni 45 tu pun dah kena game, aku buang lagi. Aku bagi korang siapa dalam YouTube ni, kalau siapa yang tengok video ni, 40,000 je. 40,000, bawa balik. Datang bawa cash, let's go. Malas nak fikir. Kereta dah tip top, kita jaga macam mana kau pun tahu. Apa yang kau nampak semua di kereta ni, semua bagi sekali. Adjustable blades, body part RS, lip JS, lampu RS, 6 speed manual, dah siap convert. Complete lah. Body pun dah fully coating dah tuan-tuan. Dah tak payah fikir-fikir lah. Okay? Alamak, nampak? Gila lah, aku dah cakap dah, inilah kereta aku guys. Korang je yang tak percaya. GR86, lampu Alpharex. Kalau aku tak main Honda, inilah sebenarnya kereta yang aku nak. Macam mana bantak deh? Alamak, kira jauh-jauh datang deh. Selamat datang deh. Okay? Inilah duta Alpharex sebenar. Lawalah Syul. Gila tapi kali ni dia pakai plate Terengganu Alpharex. Oh, ini Alpharex punya. Oh iyalah, ada logo dia lah dia. Situ Alpharex. Oh, belakang ni pun. Kalau tak ada kosong. Lampu belakang pun sama. Oh, ni standard. Dia dah tukar tapi bukan. Oh, ini bukanlah yang stok dia punya. Alamak, steam betul lah kapet dah HKS. Kereta ni baik, tapi itulah dia punya rendah dia. Kita orang nak menuju ke Vision Auto. Vision Auto terletak di Sunway. Dia dekat belah-belah sebelah Sunway Pyramid ada kan? Kat Samurai lah. Okay, so nanti dah sampai kat sana. Nanti aku update apa cerita selanjutnya. Right, stay tune. Aku dah sampai. Alamak, syok Deh, jom deh. Selamat deh. Bang, Allah Akbar. Hi brother. Hi. Good to see you guys. Hi brother. Good to see you. Alamak, long time no see lah. Alamak. Daripada jauh dah nampak dua orang kau. Bang, baik. Okay. Alamak, hai bang. Alamak. Baju dah seragam sekarang Boria Pusing, tiga-tiga pusing. Haikal baru beli benda ni. Lama tak pakai dia macam excited sikit. Layan kan, layan. So the only main reason kenapa aku setuju untuk datang lah today, because pada aku sekarang tengah zaman FL5 apa. So korang kepada player-player FL5 mesti korang akan tertanya-tanya
apa jajan yang ada lah guys. Betul. So Alpharex ni dia buat lampu. Okay, kalau kita dulu JSGK kita ada lampu Coplas, remember? So untuk FL5 ada juga lampu yang sampai 5 projector macam ni, ada dekat FL5. Okay, so ini contoh dia. So basically hari ni diorang akan product launching, diorang sebagai authorized dealer, dan juga ada Maya Orido lah kejap lagi. Okay, so ini contoh lampu kalau dekat FL5. Yang macam tadi tu dekat kereta yang Kide bawa tu dekat 86. So ni 86 yang untuk korang nak tengok kalau korang tak pernah tengok lagi. Wide body tuan-tuan. Tengok lampu dia. Dah macam Porsche punya style kan. Betul tak? Tapi Porsche projektor besar-besar. Ni projektor dia 6 tapi kecil-kecil. Tapi cantik guys. Sangat-sangat cantik. R35 pun ada tuan-tuan. Facelift. Okay, ada 3 projektor and then 3 calit dekat atas tu. Macam ni. Ini keadaan lampu dia bila kita dah on. So macam aku cakap tadi, kenapa lampu ni famous is because Spoon pakai untuk dia punya track car dia tuan-tuan. Cantik kan? Ini kira macam lampu biasa dia ke lampu macam mana dia? Bawah tu dia boleh tukar kalau nak putih ataupun ni, kuning. Yang ni boleh tukar. Nak putih ataupun kuning. Buka bawah. Okey, so tu sebagai DRL lah. Kita boleh pilih nak putih atau 5 signal tak tahu macam mana ni. 5 projektor ni memang hidup. Memang hidup. Setiap masa. High beam? High beam akan jadi 2 je. Tak silap aku lah 2 je. Oh, high beam akan jadi 2 ataupun 3. Okey. Lagi satu contoh tadi kalau 86 tadi. Macam mana kalau kau nak tengok dia menyala. So begini tuan-tuan. So macam kita cakap tadi lah, dia punya running daylight dia tu boleh tukar sama ada nak putih ataupun nak orange macam tadi tu. Okay, so untuk GR86 ini dia punya tail lights dia, yang dikeluarkan oleh Vision Auto. Cantik kan? So brake lamp kiri kanan, and then dia ada lampu tengah ni, and then dia ada brake lamp, stop lamp lah kita panggil. Kalau orang lama dia mesti panggil lampu F1 lah. Cantik kan? So aku nak minta tolong dia bukakan macam mana. Lama ada sequential lah kat situ tadi. Cantik gila. Dia ada startup sequence. Yes. Oh, so dia hanya dekat startup je lah. Yes. And then dia akan terus pop up macam ni lah. So it's either when you start the car, okay, or malam bila lampu buka, dia ada sequence. Okay, so this is nice. Very damn nice guys. For those yang query, harga macam mana bang? Okay, kita cerita pasal GR86 Untuk lampu depan, harga RM5,800. Alright. Kalau untuk lampu belakang, aku difahamkan total lampu kalau komplit semua dalam 9,000 something lah. Alright. So yang trunk light ni dalam RM1,000. Lampu brake bawah ni dalam 1,400 plus minus. Yang ini tak silap aku 3,000 lebih untuk lampu belakang. Dan dia juga datang variant ada 3 warna. So maknanya ada merah, and then ada yang transparent smoke, dia panggil apa tah, black lamp ke macam tu lah lebih kurang. So body kit white body yang kau nampak ni nama dia TSS body kit. Okay, so basically belakang as usual lah. Yang ni add-on. Tapi korang memang kena potong. Cuma potong dia aku difahamkan tak banyak sangat pun. As you can see, aku tak pasti korang boleh nampak ke tak nampak lah kalau dari sini. Okay, tapi tayar once dia dah stretch untuk white body ni, dia dah pakai 265 35 18. Okay, sama je macam FK7 yang convert kepada FK8. Cuma yang aku sangat steam dekat dia punya front, dia macam Pendem punya vibe tau. Kau faham tak? Aku suka whenever white body yang, how to say ya, RWB dia ada originality dia sendiri tau. Tapi kalau yang macam ni Pendem, dia macam seakan lah. So dia add on front piece, nak tampal dekat bonnet dan bumper depan, and then dekat fender loh. So kau nampak tak macam mana cara dia cantumkan? Ini close up view untuk korang lah. Aku minta maaf lah kenapa aku tunjuk lebih pasal 86, sebab aku memang sangat-sangat minat lah kereta ni. So korang kena faham lah. Teringin, doakanlah, mana tahu one day besok. So nampak tak, dia white body tapi white body yang kemas-kemas. Tak adalah macam tahap hardcore sangat. It's very damn good.
And some more siap ada roll cage lagi kat dalam guys. Ini roll cage tau, tapi dia dah balut dengan foam lah. From Toyota because this is a GR86 RC. It used to be a cup car. So originally daripada Toyota. So it's I thought it's Casco. this car. Front hood pun sama. Tak, selalu dia bagi Ni lain. tapi this one it came with this hood lah. Okay, so kereta ni datang dengan hood ni lah. Betul. Tapi kalau body kit dia ni hanya Basic one lah. So kita tambah over fender punya arch je lah basically. Yang korang tambah apa? Front lips, front lip, white body kit, white body Side kit, skirt. side skirt, spoiler. spoiler. Considered as GT Wing lah. Betul. Oh, tapi kau tengok ya Allah, dia punya, sebab dia punya roll cage dia ni center mount dia betul-betul dekat kepala driver tau. So belanja dia whenever korang buka pintu korang akan nampak lah. Ini pasal dia balut dengan foam ni lah kan. Betul. Otherwise akan nampak lah batang besi Nampak dia. very clear. Tapi kena potong dashboard lah. This one potong dashboard lah. Dashboard. Dekat aircon But because trim. it came from the manufacturer. Yes. So the RC tepi Yes. ni aircon duct tak Okay. pakai. So they just buka insert tu. Oh, so aircon dia tak ada lah. Tak ada. Tengah ya. Yes. Mampus. Sebelum ni engine datang ada seal. Ada engine seal from the race series. Oh ya So ke? dia screwed engine tu, lepas tu dia seal. Faham. Macam mana korang registered masa Puspakom? Dia on the road boleh rocket. Oh, faham. So benda tu boleh buka. Tapi aircon dah tak ada gila. Dia Malaysia satu kereta je lepas. Ni Rocket. Satria. Oh ya betul. Satria Club Sport. Itu khas. Kalau JPJ boleh, tak ada masalah. Tapi tu lah, dengan kereta compact macam ni, bila ada roll cage aku sangat-sangat steam lah. Cantik lah guys. Doakan Okay, so kat sini dia ada dia punya produk yang mana kita boleh main-main lah. Okay, macam ni turn signal. Kalau R35, activation light, high beam dengan low beam. Ni kalau yang FL5 tadi. This one is FL5 right? Yeah. Level 5. Yep. See? The moment you ignition your car, dia akan jadi macam tu. And then this one is the signal. And this one low beam. Tapi yang ni dia tak hidup lah. GR. Video dia. Bapak dia. Tu bapak dia. Okay, so sekarang ni Kida beli baju ni kat Japan. Ni bapak dia punya sign. So sekarang ni kita nak anak dia punya sign pula. Bapak dia. Yes. Menantu dia. Ini menantu dia. Yeah. Nice one. Tinggal menantu je punya. Thank you very much. 1, 2, go. Selamat Hari Raya. Kan lagi seorang. Tag key in, dia drop key in. So dia tak boleh datang kan hari ya. Ya Allah. Lama tak jumpa je Sihat Lama tak jumpa Itulah. Gila kan kita nak jalan-jalan sama-sama lagi. Boleh? Boleh kan? Tapi kita tak ada Honda boleh? Tak apa, okey je. Kita ada fun drive lah sikit jalan Boleh. Dah lama sangat kita tak jalan Kasih on. Good to see Kaki Speed everyone. Jangan lupa subscribe dulu Kaki Speed. Selesai dah kerja kita ini hari. Right, so ni nak balik dah. Apa? So shout out Vision Auto, Alpharek sebab invite. We had a splendid time together. Kide datang jauh-jauh today sebab kita nak settlekan apa yang patut. And sekurang-kurangnya sekarang korang dah tahulah produk Alpharex, korang dah tahu harga lebih kurang berapa. So kalau nak dapatkan boleh, tak ada masalah. Nak contact Vision Auto boleh, nak contact kita personally pun boleh. Sebab banyak cara lah untuk nak dapatkan lampu-lampu Alpharex. So kepada player FL5, korang mungkin tak ada pilihan sebelum ni, sekarang dah ada pilihan. Korang kalau ada rezeki belilah GR86 ni. Syok lah. Tapi cuma masalah dia tu je lah. Masalah dia belakang je lah. Sangat-sangat sempit lah. Ini turunkan seat. Kalau naikkan seat pun aku rasa memang tak boleh duduk lah orang belakang. Kepala confirm tergantuk punya. Tapi minyak tu lah dia 97 saja. RON 97 sahaja. Kalau RON 95 engine boleh knocking. CC pun 2.4 and A. Road tax ni dia mau ingat. Tapi overall untuk sitting position depan sangat-sangat selesa. Sebab dia rendah. Driving experience pun dia kata best.
Cuma nak pijak sangat. Handling okey dia Handling sedap. Cuma nak pijak sangat tak berani lah. Kereta pun baru kan. So this is it guys, signing off.